kita nak interview Abang Mak Nok. Abang Mak Nok, boleh bagi tahu tak? Kalau Abang Mak Nok jumpa diri sendiri yang lama masa muda dulu, nak nasihat apa kepada younger self of Abang Mak Nok? My younger self 15 tahun lepas lah My younger self, Manu nak pesan seperti mana I nak pesan pada generasi muda. So kita banyak sangat fikir pasal orang takut apa orang cakap, takut nak mencuba, takut buat salah. Dengan tu rendah. Tapi yang paling penting kena mencari keberkatan ibu bapa. Ibu bapa. And then buat baik dengan semua orang. And then jangan fikirlah orang nak pergi apa. Banyak dulu Manu muda-muda dulu asyik fikir takut orang nak buat apa, takut orang fikir pasal apa kan tentang kita. And then kita tak buat benda. Effect decision making lah. Kenapa kisah pasal kau? Okay, thank you Abang Mak Nok. Ambil gambar kejap. Boleh. Okay.